tak korang terfikir, sekarang ni kita dah masuk pertengahan 2026 kan, mesti ada banyak gaming phone yang dah launch. Nak pula yang harga dia tu bawah 2,000. So disebabkan aku terfikir benda yang sama, jom aku tunjukkan kepada korang, bukan 5 tapi 4 gaming phone yang best untuk korang kat luar sana pilih, pertimbangkan dan akhirnya beli. Antara gaming phone dalam video ni, pertama sekali kita ada iQOO Z11 5G, phone gaming dengan kapasiti bateri yang memang besar. 9020 mAh silicon blue wood bateri daripada Vivo sendiri. Of course kita tahu lah iQOO ni kalau diikutkan dia bawa umbrella Vivo. And kalau kita tengok dalam pasaran sekarang ni, tak banyak phone gaming phone nak yang bawah harga RM2,000 yang mempunyai kapasiti bateri lebih 9000 mAh. Yang ini kalau korang nak lenjan mobile gaming sampai pengsan pun tak ada masalah. Dan kalau kita tengok dekat-dekat, selain daripada design yang simple, iQOO Z11 ni dia ada rating pelindungan IP68, 69, screen AMOLED 144Hz refresh rate, 7000 mm2 vapor chamber, guna Origin OS 6.0, tetapi dia guna chip Snapdragon 7S Gen 4. Chip ni aku agak skeptikal sikit untuk kita letakkan ke dalam peranti yang fokus dia tu gaming, sebab dia power dia tu tak kick sangat. Kalau iQOO dia upgrade guna chip Snapdragon 7 Gen 4, aku rasa itu dah memang nice. But aku rasa maybe iQOO guna chip ni sebab dia nak compensate ataupun nak balancekan dengan kapasiti bateri yang memang dah besar kat dalam iQOO Z11. So, phone kedua apa pula? Yang kedua kita ada Infinix GT50 Pro yang mana the best phone gaming dalam segmen dia. Dan satu lagi, apa yang membuatkan phone Infinix ni lebih stand out lagi daripada list-list yang kita orang akan bagi tahu ni adalah dia punya liquid cooling system. So kat sini Infinix ada advantage lah berbanding dengan phone gaming yang lain in terms of thermal performance. Other than that, Infinix GT50 Pro ni yang bestnya dia ada GT Trigger. So kat sini mudah lah untuk korang main game Delta Force ataupun mana-mana game FPS yang lain, contohnya macam PUBG. Dan untuk dia punya screen 144Hz refresh rate untuk mainstream mobile game. Dan chip yang dipakai pun adalah chip Dimensity 8400 Ultimate. Dan untuk kapasiti bateri boleh tahan besarlah juga walaupun tak sebesar mana-mana phone yang lain, iaitu 6500 mAh. Dan dia support fast charging, reverse charging, wireless charging dan reverse wireless charging. Macam mana? Nice kan GT50 Pro. Tapi selagnya phone ni kalau kau tengok daripada generasi pertama, harga makin mahal. Aduh, tak apa. Yang kali ni aku ada gaming phone yang paling introvert sekali, iaitu Nubia Neo 5 GT. Asal introvert? Yalah sebab phone ni tak ada angin, tak ada ribut, tup dah ada kat kedai. Tup dah ada dekat Shopee, Lazada. Tersedia untuk korang beli. Aku waktu awal pun pelik juga. Tiba-tiba dah ada kat kedai. Waktu bila dia launch? Tapi kau tak perlu risau sebab antara benda yang best dekat Nubia Neo 5 GT ni adalah dia ada built-in cooling fan. Siap ada RGB sekali. Lip-lap. Kalau GT50 Pro dia ada liquid cooling, Nubia Neo 5 GT ni dia ada built-in cooling fan. Yang kedua pula, design Nubia Neo 5 GT ni dia lebih slick sebab macam yang korang lihat ni, dia tiada langsung camera bump. Dalam masa mudah, dia betul-betul flush out design dekat dia punya panel belakang, which is bagi aku agak unik dan nice lah untuk sebuah gaming phone. Nak lagi keempat, Nubia Neo 5 GT ni juga ada triggered component untuk bantu untuk assist korang ketika main FPS mobile gaming terutamanya. And then dia ada kapasiti bateri 6210 mAh, 80W fast charging, bypass charging, and Nubia ni punyalah faham dengan community gaming. Dia siap sertakan kabel dekat dalam kotak 90 degree. So bila korang main sambil charge tu tiada sebarang masalah. Nice kan? Akhir sekali kita ada Poco X8 Pro Max yang mana ni phone adalah paling power sebab dia pakai chip Dimensity 9500S. Chip yang sama juga pakai dekat Oppo Find X9s. So apa-apa games yang korang main dekat gaming phone lain pun Poco X8 Pro boleh handle. Phone ni sesuai sangatlah untuk korang nak cari gaming phone ada bateri yang besar dan juga skrin yang luas. Sebabnya Poco X8 Pro Max ni dilengkapi dengan skrin AMOLED dengan 6.83 inci dengan 1.5K resolution dan juga dia punya refresh rate 120Hz. Dan untuk kapasiti bateri yang aku cakap memang besar, 8500 mAh, dan juga dia punya pengecasan pun memang pantas dengan 100W hypercharge. Yang ni kalau korang tak puas hati, aku tak tahulah nak cakap macam mana. Antara feature menarik yang lain ada pada Poco X8 Pro Max ni adalah dia punya White Boost Optimization untuk gaming. Dan juga ada pelindungan IP rating 66, 68, 69 dan juga 69K. Jadi kesimpulannya sekarang ni, kalau korang cari gaming phone dengan kapasiti bateri paling besar, yes, iQOO Z11 5G memang dekat phone tu je. Andai kata korang memang menginginkan mencari
liquid cooling features. Yes, kita memang ada Infinix GT50 Pro. Lepas tu kalau korang cari gaming phone dengan design yang unik, sleek, dia punya panel belakang tu memang tiada camera bump, flat, flash out, tapi ada cooling fan. Kalian tak bukan, kita ada Nubia Neo 5 GT. Tetapi kalau korang cari all-rounder gaming phone yang seimbang dalam setiap dan juga segenap aspek, Poco X8 Pro Max. Jadi itu saja guys gaming phone yang menarik dalam video senarai kali ini. Macam biasa kalau korang berminat, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Tapi tiada sebarang pasangan daripada kami di Wazir, namun pastikan kami semua jumpa lagi korang dalam video yang seterusnya. Itu saja daripada aku, Firdaus. Assalamualaikum. Bye-bye.